Anda di sini sekarang, pada saat ini, bukan kerana kebetulan. Kehadiran anda di sini, keputusan untuk menekan butang main pada video ini adalah satu tindakan yang disengajakan. Ia bukan datang daripada fikiran logik anda yang sentiasa sibuk merancang, menganalisis dan merisau. Sebaliknya, ia adalah bisikan daripada kecerdasan yang lebih dalam. Bahagian diri anda yang tahu bahawa masanya telah tiba. Fikirkan sejenak. Di tengah-tengah lautan kandungan yang tidak berkesudahan, di antara jutaan gangguan yang direka untuk menarik perhatian anda, sesuatu dalam diri anda memilih untuk berhenti di sini. Ini adalah isyarat. Isyarat bahawa anda sudah bersedia untuk keluar dari mod auto pandu yang menguasai sebahagian besar hidup kita. Keadaan di mana hari-hari berlalu tanpa disedari, di mana kita bertindak balas secara automatik berdasarkan pengatur caraan lama. Keputusan anda untuk berada di sini adalah satu pengisytiharan senyap daripada jiwa anda. Satu pengakuan bahawa anda mendambakan sesuatu yang lebih nyata, dan anda bersedia untuk memulakan perubahan. Anda tidak sedang mencari satu lagi maklumat untuk disimpan di dalam minda anda. Anda berada di sini untuk satu pengaktifan, satu anjakan dalaman yang akan mengubah cara anda melihat diri anda dan realiti di sekeliling anda. Anggaplah detik ini sebagai satu titik sempadan, satu pintu gerbang. Dengan hanya memberikan perhatian anda sekarang, anda telah pun memulakan prosesnya. Pada saat ini, sedang anda mendengar kata-kata ini, sesuatu yang halus tetapi sangat berkuasa sedang berlaku di dalam diri anda. Ia adalah satu penentukuran semula. Di peringkat yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, frekuensi tenaga anda sedang berubah. Corak-corak neuron di dalam otak anda mula membentuk sambungan baru. Anda mungkin tidak menyedarinya secara sedar, tetapi badan tenaga anda sedang bersiap sedia untuk menerima realiti yang baru. Ini bukanlah fantasi atau pemikiran angan-angan. Ini adalah mekanik penciptaan. Menurut prinsip fizik kuantum, segala-galanya adalah tenaga, getaran dan frekuensi. Realiti yang anda alami sekarang adalah cerminan langsung frekuensi dominan yang anda pancarkan. Untuk mengubah realiti luaran anda mesti terlebih dahulu mengubah frekuensi dalaman anda. Dan ia bermula dengan detik-detik seperti ini. Detik-detik tumpuan yang disengajakan. Mungkin sejak kebelakangan ini anda merasakan satu desakan, satu perasaan resah yang tidak dapat dijelaskan. Atau mungkin anda perasan sensasi-sensasi fizikal yang halus, seperti getaran atau kehangatan di bahagian-bahagian tertentu badan anda. Kebanyakan orang akan mengabaikan isyarat-isyarat ini, melabelkannya sebagai tekanan atau gen keletihan. Tetapi ini adalah satu kesilapan. Sensasi-sensasi ini adalah komunikasi. Ia adalah mesej daripada kecerdasan yang lebih tinggi, daripada alam semesta atau daripada diri sejati anda yang memberitahu anda bahawa satu anjakan besar sedang berlaku. Dengan mengakui isyarat-isyarat ini, dengan hanya berkata pada diri sendiri, saya perasan saya menerima. Anda membuka satu portal. Anda memberi kebenaran untuk perubahan berlaku. Anda sedang beralih daripada menjadi pemerhati pasif dalam hidup anda kepada menjadi peserta yang sedar dalam proses penciptaan. Inilah langkah pertama dan yang paling penting. Semasa anda terus mendengar, anda mungkin akan merasakan satu konflik dalaman. Sebahagian daripada diri anda akan berasa tertarik dan selari dengan mesej ini. Tetapi akan ada satu lagi bahagian diri anda, identiti lama anda, yang akan mula berasa tidak selesa. Bahagian ini mungkin akan mula berbisik, ini semua karut, buang masa sahaja, atau ia akan cuba mengalihkan perhatian anda kepada perkara lain. Adalah sangat penting untuk anda faham bahawa ini adalah satu petanda yang baik. Rintangan ini datangnya dari akal separa sedar anda.
Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh program-program yang tersimpan di dalam minda separa sedar ini. Identiti lama anda telah dibina berdasarkan pengalaman masa lalu, kepercayaan yang terhad dan kenangan emosi. Fungsinya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan anda dalam keadaan yang biasa dan dikenali. Mesej ini, idea bahawa anda adalah pencipta realiti yang berkuasa, merupakan satu ancaman langsung kepada identiti lama itu. Keinginan untuk menutup video ini untuk kembali kepada scroll tanpa henti adalah mekanisme pertahanan identiti lama anda yang sedang berjuang untuk terus hidup. Dengan memilih untuk terus berada di sini, dengan memilih untuk kekal hadir walaupun berasa tidak selesa, anda sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Anda secara aktif sedang memecahkan corak-corak lama. Anda sedang memberitahu alam semesta dan sistem saraf anda bahawa anda tidak lagi bersedia untuk dikawal oleh masa lalu. Anda sedang mengundi untuk diri masa depan anda. Setiap saat anda kekal fokus, anda sedang melemahkan cengkaman identiti lama dan menguatkan sambungan kepada diri sejati anda. Bagaimana anjakan besar ataupun lonjakan kuantum berlaku? Ia tidak berlaku melalui tindakan luaran yang besar dan dramatik. Ia berlaku melalui anjakan dalaman yang kecil tetapi berterusan dalam perhatian dan kesedaran. Prinsip asas dalam fizik kuantum yang ditunjukkan melalui eksperimen Dwi celah double slit eksperimen ialah tindakan memerhati akan mengubah apa yang diperhatikan. Tenaga mengikut perhatian. Di mana perhatian anda pergi, di situlah tenaga anda mengalir dan di situlah realiti mula terbentuk. Selama ini perhatian anda mungkin telah terperangkap dalam kitaran pemikiran tentang kekurangan, kerisauan dan batasan masa lalu. Ini telah mengekalkan anda dalam getaran yang sama, mencipta semula realiti yang sama berulang kali. Saat anda mengalihkan perhatian anda secara sedar kepada kemungkinan baru, kepada perasaan siapa yang anda ingin jadi, anda mula menarik tenaga dari medan kuantum dan membentuknya menjadi pengalaman baru. Jadi, langkah praktikalnya adalah ini. Hayati sepenuhnya perasaan tidak selesa yang mungkin timbul. Jangan lari daripadanya. Rasakannya, akui ia sebagai isyarat bahawa program lama sedang dicabar. Kemudian, dengan sengaja alihkan perhatian anda. Tarik nafas dalam-dalam dan tanya diri anda, apakah perasaan diri masa depan saya? Bagaimana rasanya hidup dalam realiti yang saya inginkan? Rasakan emosi itu sekarang. Bukan memikirkannya, tetapi merasainya di dalam badan anda. Mungkin ia rasa kelegaan, kegembiraan atau kebebasan. Dengan mengekalkan perasaan itu walaupun hanya untuk 10 saat, anda sedang menghantar isyarat baru yang sangat jelas ke medan kuantum. Anda sedang menjadi penala getaran untuk realiti baru anda. Ini bukan sekadar latihan minda positif. Ini adalah kerja tenaga yang mendalam. Anda sedang menggunakan prinsip saintifik pemerhati, the observer effect, untuk mencipta takdir anda. Untuk benar-benar memahami kuasa proses ini, kita perlu melihatnya dari pelbagai sudut. Dari perspektif neuroscience, apabila anda secara konsisten menumpukan perhatian kepada pemikiran dan perasaan baru, anda sedang membina dan mengukuhkan laluan saraf yang baru. Anda secara literal sedang memasang semula perkakasan otak anda. Pada mulanya, ia memerlukan usaha yang sedar. Tetapi lama-kelamaan, laluan baru ini akan menjadi laluan yang paling mudah dan cara berfikir dan merasa yang baru akan menjadi sifat semula jadi anda. Ini adalah bagaimana kita memprogram semula 95% minda separa sedar kita. Dari sudut pandang epigenetik pula, emosi kita adalah isyarat kimia yang memberitahu gen kita apa yang perlu dilakukan. Apabila anda hidup dalam keadaan tekanan, ketakutan atau kekurangan,
anda menghidupkan gen yang berkaitan dengan penyakit dan kelangsungan hidup. Sebaliknya, apabila anda secara sedar memupuk emosi yang lebih tinggi seperti kesyukuran, kasih sayang dan kegembiraan, anda mengaktifkan gen yang berkaitan dengan pembaikan, pertumbuhan dan kesihatan optimum. Anda secara literal sedang mengubah ekspresi genetik anda dari satu saat ke satu saat, dan dari perspektif kerohanian kuno ini dikenali sebagai menjadi satu dengan keinginan anda. Ajaran Vedanta bercakap tentang Aham Brahmasmi yang bermaksud aku adalah yang mutlak. Ia adalah kesedaran bahawa tidak ada pemisahan antara anda, pemerhati dan medan kuantum yang diperhatikan. Apabila anda menyatukan pemikiran, perasaan dan tindakan anda menjadi satu keadaan kewujudan yang koheren, anda menjadi selaras dengan undang-undang alam semesta. Anda tidak lagi cuba memaksa sesuatu berlaku di dunia luar. Sebaliknya, anda menjadi magnet getaran yang menarik pengalaman, orang dan peluang yang sepadan dengan frekuensi baru anda. Inilah yang dimaksudkan dengan resonance dalam mekanik kuantum. Apabila dua frekuensi sepadan, amplitudenya meningkat secara mendadak. Apabila frekuensi dalaman anda sepadan dengan frekuensi realiti yang anda inginkan, realiti itu mesti muncul dalam hidup anda. Ia adalah hukum fizik. Cabaran terbesar ialah mengatasi ketidakselarasan, iaitu apabila anda berfikir satu perkara tetapi merasakan perkara lain. Fikiran anda mungkin berkata, saya mahu kelimpahan, tetapi badan anda yang dikondisikan oleh pengalaman masa lalu masih bergetar dalam frekuensi kekurangan. Kunci kepada lonjakan kuantum adalah untuk menjajarkan kedua-duanya, untuk membuatkan badan anda secara emosi mempercayai apa yang difikirkan oleh minda anda. Bagaimana anda mengintegrasikan anjakan yang mendalam ini ke dalam kehidupan seharian anda? Ia bermula dengan mengenali dan mentafsir semula isyarat-isyarat yang dihantar oleh alam semesta kepada anda. Salah satu isyarat yang paling biasa dan kuat ialah fenomena sinkronistik seperti melihat nombor berulang, terutamanya 11-11. Berhenti menganggap ini sebagai kebetulan semata-mata. Anggaplah ia sebagai satu pemberitahuan dari medan kuantum, satu anggukan daripada diri sejati anda, yang mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul. Ia adalah satu isyarat bahawa anda berada dalam keadaan penjajaran dan pada saat-saat itu, keupayaan anda untuk mencipta dan mewujudkan adalah pada tahap tertinggi. Mulai hari ini, setiap kali anda melihat 11-11 atau mana-mana urutan nombor yang bermakna bagi anda, gunakannya sebagai pemicu. Berhenti sejenak walau di mana pun anda berada. Tarik nafas dalam-dalam. Ingat kembali perasaan diri masa depan anda. Gunakan detik itu untuk mengukuhkan semula getaran baru anda dengan penuh sengaja. Dengan melakukan ini, anda mengubah isyarat luaran menjadi satu ritual dalaman yang kuat, sentiasa membawa anda kembali ke keadaan penjajaran. Sekarang, untuk benar-benar memantapkan niat dan perubahan ini dalam realiti fizikal, kita perlu mengambil satu langkah lagi. Kita perlu mengisytiharkannya. Tenaga perlu digerakkan dari alam, bukan fizikal ke alam fizikal. Saya mahu anda mengambil bahagian dalam satu tindakan yang disengajakan sekarang. Pergi ke ruangan komen di bawah dan tulis ayat ini. Saya sedang mengaktifkan anjakan kuantum saya sekarang. Ini bukan sekadar meninggalkan komen. Ia adalah satu tindakan pengisytiharan. Ia adalah cara anda memberitahu alam semesta dan minda separa sedar anda bahawa anda serius. Tindakan fizikal menaip kata-kata ini akan memulakan proses penjelmaan tenaga baru ini ke dalam bentuk. Selepas detik pengaktifan ini, anda akan memasuki satu fasa kritikal. Identiti lama dan realiti lama anda tidak akan menyerah kalah dengan mudah. Anda akan diuji. Keraguan akan timbul di dalam fikiran anda. Fikiran seperti, adakah ini benar-benar berkesan?
atau saya tidak merasakan apa-apa perubahan, akan cuba menarik anda kembali ke frekuensi lama. Di sinilah kebanyakan orang gagal. Mereka mengalami detik pencerahan, tetapi kemudian membiarkan keraguan dan pengaturcaraan lama mengambil alih semula. Anda mesti faham bahawa keraguan ini adalah sebahagian daripada proses. Ia seperti sistem imun ego anda yang cuba menolak implan tenaga yang baru. Tugas anda bukanlah untuk melawan keraguan ini, tetapi untuk memerhatikannya tanpa terikat dengannya. Apabila keraguan muncul, akui ia. Katakan, saya lihat awak keraguan. Terima kasih kerana cuba melindungi saya. Tetapi saya memilih frekuensi baru sekarang. Kemudian, dengan sengaja kembalikan fokus anda kepada perasaan diri masa depan anda. Selain itu, realiti luaran anda mungkin akan mencerminkan cabaran-cabaran yang direka untuk menguji komitmen anda terhadap getaran baru ini. Anda mungkin menghadapi masalah kewangan yang tidak dijangka, sejurus selepas anda menetapkan niat untuk kelimpahan. Atau anda mungkin bertengkar dengan orang yang anda sayangi, sejurus selepas anda menetapkan niat untuk hubungan yang harmoni. Jangan silap mentafsir ini sebagai tanda bahawa proses ini tidak berfungsi. Sebaliknya, ini adalah bukti bahawa ia sedang berfungsi. Alam semesta sedang bertanya kepada anda, adakah anda benar-benar serius? Adakah anda akan bertindak balas dengan cara lama? Atau adakah anda akan kekal dalam keadaan kewujudan baru anda walaupun dalam keadaan yang mencabar? Setiap cabaran adalah satu peluang untuk mengukuhkan getaran baru anda. Ia adalah peluang untuk menunjukkan kepada diri sendiri dan kepada medan kuantum bahawa anda benar-benar telah berubah. Bertahanlah. Pegang frekuensi itu. Terus kembali kepada perasaan keinginan anda yang telah tercapai. Dengan setiap kali anda berjaya mengekalkan keadaan baru anda semasa menghadapi ujian, anda sedang mengukuhkan laluan saraf yang baru itu sehingga ia menjadi keadaan lalai. Anda yang tidak dapat digoyahkan. Jadi, apa yang perlu anda lakukan bermula dari saat ini? Percayalah pada anjakan yang telah pun bermula di dalam diri anda. Proses ini telah pun berjalan. Kehadiran anda di sini sehingga ke penghujung video ini adalah bukti komitmen jiwa anda. Jangan merumitkan perkara. Kuncinya adalah kesederhanaan dan konsistensi. Pertama, kekal hadir. Perhatikan bisikan dalaman dan sensasi halus di dalam badan anda. Ia adalah sistem panduan peribadi anda. Kedua, tafsir semula cabaran. Apabila kesukaran muncul, jangan lihat ia sebagai halangan. Lihat ia sebagai peluang yang menyamar, satu latihan yang direkas khusus untuk anda menguasai frekuensi baru anda. Tanya diri anda, bagaimana diri masa depan saya akan menangani situasi ini? Kemudian, bertindaklah dari ruang itu. Ketiga, ambil tindakan yang selari. Apabila anda mendapat ilham atau idea yang terasa ringan dan mengujakan, bertindaklah ke atasnya tanpa berlengah-lengah. Jangan tunggu untuk keseluruhan rancangan terbentang. Ambil langkah kecil pertama itu. Tindakan yang selari ini adalah jambatan antara dunia dalaman dan luaran anda. Anda tidak perlu tahu bagaimana ia akan berhasil. Tugas anda bukan untuk memikirkan bagaimana, tetapi untuk kekal dalam frekuensi apa yang anda inginkan dan mengambil langkah seterusnya yang jelas. Ingat, isyarat seperti level 11 adalah peringatan peribadi anda. Gunakannya untuk kembali fokus. Setiap kali anda melihatnya, ia adalah satu jemputan untuk kembali kepada kuasa anda. Dan jangan lupa, jika anda belum melakukannya, pergi ke ruangan komen sekarang dan buat pengisytiharan anda. Saya sedang mengaktifkan anjakan kuantum saya sekarang. Dengan berbuat demikian, anda bukan sahaja mengukuhkan niat anda sendiri, tetapi anda juga menyertai satu komuniti pencipta yang sedar, yang semuanya meningkatkan getaran mereka bersama-sama.
Tenaga kolektif ini akan mempercepatkan perjalanan setiap seorang daripada kita. Anda berada di ambang realiti baru yang melampaui apa yang pernah anda fikirkan mungkin. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada diri anda. Anjakan telah pun bermula.